Ada soalan berkenaan dengan al-ghulam murtahin bi'aqiqatih. Ini dari segi bab galakkan, bukan wajib. Tak ada siapa pun kata wajib mengekah ni. Tapi kalau mengekah molek, nak wayaknya Tuhan bui satu nikmat, satu rahmat besar dapat anak. Jadi sepatutnya kalau nak kira, kalau dia buat akikah, memang patut, memang wajar. Dan ini satu galakkan yang kuat lah daripada Nabi SAW. Maknanya pada hari yang ketujuh, 9 binatang, kambing ke apa kan, kalau lelaki 2 ekor, perempuan 1 ekor, dan bubuh nama, cukur kepala dia, bukan wajib. Kalau buat pada hari lain pun, bubuh nama pada hari lain pun tak apa. Cuma kebanyakannya hak zaman Nabi dia buat pada hari yang ketujuh. Tapi bukan suatu ketetapan, tidak suatu kewajipan. Kalau buat pada hari lain lepas pada tu pun boleh lagi. Setelah besar pun boleh lagi. Kira macam qada lah. Tapi tidak sunnah lah. Jadi tidak wajib Tidak kata turutan dengan Allah SWT ke apa, tidak. Walau bagaimanapun hadis ini merupakan galakkan yang kuat lah, supaya kita buat tanda kesyukuran kepada Allah SWT yang mengurniakan anak.